bila baca komen tu kita orang baca macam memang kita orang terhibur lah. Sebab kadang-kadang komen tu yang buatkan kita macam boleh digest something kreatif yang out of the box. Korang ni buat dah menceriakan hari kita lah. Kadang-kadang macam kita kalau contoh kita fokus buat muzik je kan, kita akan terima orang kata komen-komen yang positif dan juga negatif. Bila negatif tu kadang-kadang dia akan lower down kita punya emosi. Tapi bila contoh kan teka-trivia ni kan, komen-komen orang ni kadang-kadang bukan pasal positif pun. Dia macam terbalik, macam saya dapat semua jawab semua tapi semua salah. Kita macam nak rasa happy tak boleh juga, tapi benda tu somehow dia liftkan kita punya mood pada hari tu. Baca komen bukannya 1, 2, beratus-ratus, ada yang beribu. Tapi yang masa viral tu je. Jangan cumanya benda tu kita orang tak expect pun benda tu akan go viral apa. Kita orang pun terima dengan tadi tu baru lepas soundcheck video yang first keluar, kita orang baru lepas soundcheck, dia orang ajak tanya soalan tentang kita orang just jawab naturally. Dalam kepala tak ada fikir macam kita kena buat video ni supaya orang tengok nampak, tak ada pun. Dan DJ naturally, dan alhamdulillah penerimaan orang luar, netizen semua macam macam tu rupanya. Sebab bacalah komen orang kata nampak muka metal rock semua macam tak ada masa tu macam pandai macam macam tu bunyi orang pandang kita orang. So kita tak boleh salahkan dia orang, sebab at the end of the day memang manusia akan judge the book by its cover. Sebab tak kenal maka tak cinta. So dari situ mungkin mereka start mengenali SOG, dan dari situ juga kita orang jujur cakap lepas boleh cakap AJL lepas AJL dengan lepas teka-trivia, jauh dia punya penerimaan yang teka-trivia ni jauh lagi besar daripada AJL punya impactful. So teka-trivia ni somehow dia liftkan SOG punya music audience kepada yang lebih besar. So bukan nak kata AJL tu bukan platform yang tak bagus ke apa, tapi platform dia lain. Dia lebih sampai kepada rakyat lah orang kata. Dan sebenarnya memang background memang power, tak ada. Dua genius. Allah Akbar. Nak kata power tu tak lah, tapi cuma macam mana, dia satu trik lah. Dia macam mana, matematik ni dah seharian ni kita akan pakai tau. So benda pakai ni jangan, kadang-kadang kita orang kata kalau malas je calculator lah kan. Macam saya ada habit masa nak sebelum bayar makanan lah, contoh kan bayar makanan, dia ada tag semua kan, kira dengan otak, jangan. So hari-hari praktis, jangan takut buat salah, sebab latihan tu adalah untuk mengurangkan kesalahan. Tanpa latihan kita tak akan tahu berapa banyak salah kita akan boleh kurangkan. So lagi banyak latihan, lagi banyak masa untuk kita kurangkan kesalahan tu. So aku personally buat benda tu like everyday punya basis. Bukannya benda tu macam paksaan ke apa, sebab itu just for fun untuk diri sendiri. Contoh kan, kalau nak bayar apa, kalau tak ada kita macam siapa nak tolong kira? Kita lah. So dari situ aku rasa pentingnya matematik. Dia basic tambah tolak je, benda-benda tu. And then general knowledge tu kena ambil tahulah. Orang kata kadang-kadang main muzik, kena fikir pasal muzik, jangan fikir pasal pelajaran. Tak. Pelajaran tu benda lain, muzik benda lain sebenarnya. Pelajaran tu adalah ilmu untuk kita menghadapi dunia. Muzik ni adalah salah satunya juga ilmu untuk menghadapi dunia. Tapi maksudnya kalau belajar main muzik, tak salah pun kita belajar, tak salah pun.